Nu'ain Soleha binti Mat Lawi. Kami merupakan pelajar kos antropologi dan dakwah di UNIZA. Korang tahu ke antropologi dan dakwah tu apa? Tak tahu kan? Okey, jom. Sekejap. Kita bukan berdua je tau. Kita orang bertiga tau. Akak kaunseling pun ada. Hai. Saya Datuk Remisan Najwa binti Yusuf. Saya merupakan pelajar sarjana pendidikan kaunseling di UST. Okey, so korang pun mesti tak tahu juga kan apa itu kaunseling? Jom kita bersama tengok ini sampai habis. Antropologi ialah bidang ilmu yang mengkaji manusia secara menyeluruh meliputi pelbagai aspek termasuk aspek fizikal, budaya, sosial dan juga bahasa. Ia bertujuan untuk memahami bagaimana manusia berkembang dari segi biologi dan sosial serta bagaimana budaya membentuk cara hidup mereka. Antropologi terbahagi kepada beberapa cabang utama iaitu antropologi fizikal, mengkaji evolusi manusia, variasi genetik dan ciri-ciri fizikal manusia di pelbagai persekitaran. Manakala antropologi kebudayaan, mengkaji budaya manusia termasuk adat resam, kepercayaan, nilai dan juga sistem sosial masyarakat. Antropologi dan dakwah saling berkait kerana kedua-duanya melibatkan pemahaman tentang manusia, budaya dan cara berkomunikasi. Antropologi memberi pendakwah pengetahuan mendalam tentang latar belakang masyarakat, membolehkan dakwah disampaikan dengan lebih berkesan dan diterima oleh golongan sasaran. Secara kesimpulannya, antropologi bukan sekadar kajian akademik tetapi juga alat penting dalam menyampaikan dakwah secara berkesan. Dengan memahami budaya dan cara hidup masyarakat, pendakwah dapat menyesuaikan pendekatan mereka agar lebih mudah diterima dan memberi impak yang lebih besar dalam menyebarkan ajaran Islam. Korang tengok tu. Korang mesti dah faham kan? Kalau dah faham, jangan lupa like, follow and share dan nantikan konten kami yang seterusnya. Bye.